بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، وثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman, nikmat kesihatan yang baik, yang sentiasa menjadikan kita rajin untuk terus berusaha merancang, mencari kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan selama-lamanya kita dalam rahmat Allah taala dan juga dalam ridha Allah taala. Begitu juga sekibaki umur yang masih ada pada kita. Kita kena sentiasa memohon agar Allah taala sentiasa memberkatinya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dah masuk pada siri yang ke-332 insya-Allah. 332. Boleh tolong copy link, share dan sebagainya dahulu. Insya-Allah. Kita pada muka surat 504, ayat 15 sehingga ayat 20 dalam surah Al-Ahqaf juzuk 26 insya-Allah. Macam biasa, sama-sama kita berdoa dahulu. Kan, doa dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kami yakin adanya kebaikan dan ganjaran bagi setiap huruf kalimah yang kami bakal baca nanti, ya Allah. Kebaikan-kebaikan itu kami mohon padamu, ya Allah, Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada mak mentua, bapak mentua kami, kepada abang adik kakak kami, kepada mak saudara, bapak saudara kami, kepada keseluruhan nenek moyang kami, dan juga kepada guru-guru kami dan kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah mereka, jadikanlah asbab musabab kebaikan pagi ini untuk Engkau rahmati mereka, ampuni dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang yang soleh. Sejahteralah mereka semua, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika wa dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi walhamdulillah. Okey, sebelum tu tolong share dulu, copy link, hantar dalam masuk grup dalam Mari Mengaji. Okey, ramai sahabat-sahabat kita duk tunggu dalam grup Mari Mengaji tu, insya-Allah. Kita mula pada pagi ini dengan lafaz a'udzubillah, terus kepada ayat 15 sehingga ayat 20 untuk round yang pertama ini sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. وقف جائز di sini. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقف lagi jaiz di situ. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وقف جائز. أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. وقف lagi. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وقف sempurna. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. وقف sempurna. إن وعد الله حق. sempurna lagi. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. وقد جائز lagi. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض. وقل جائز. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Alhamdulillah, selesai round yang pertama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bagi yang baru-baru masuk semua, tolong copy link, share dulu masuk dalam grup baring ngaji terutamanya. Takut ramai yang bercuti pagi ni terlupa dan sebagainya. Boleh kita tengok dari sudut hukum-hukum tajwid dalam muka surat 504 round yang kedua ini insya-Allah. Wa wasainal insana, nun dengan sin macam biasa kita dengung ikhfa, nabi walidayhi ihsana. Sini sebut elok jangan duk macam tu. Okey, biwalidayhi ihsana, ihsana. Kalau itu ha simpul. Ini ada angin. Ihsana. Waqaf dengan ma'iwat di situ. Hamalathu ummuhu. Oh tak mau. Ummuhu. Wajibul ghunnah. Kurhan. Dan idgham ma'al ghunnah naqis. Wa wada'at ta. Hamaskan. At. Wa wada'athu kurha.
Kan bukan kurbani, 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 kurbani. Lagu Hindustan. Kurha. Waqaf di situ sama, waqaf dengan ma'iwat. Wa hamluhu maqsilah qasirah wa fisaluhu 30 syahra. Okey, 30 syahra. Ra di situ waqaf dengan mak apa lagi? Mak iwab juga sama 2 harakat. Hatta dia duk hatta tak mau ta. Mak apa? Mak munfasil, mak jaiz. Panjang 4 harakat. Idza balagha ashuddahu wa balagha ashuddahu. Maqsilah qasirah juga. Wa balagha 40 sanatan sanatan bagi 2 berjumpa dengan qaf, jadi apa? Ikhfa. Qala rabbi auzi'ni, qala rabbi auzi'ni. Waqaf di situ, waqaf jaiz. Mak munfasil, kan waqaf kadar mak munfasil 2 harakat. Kalau kita sambung baru kita panjang ni an ashkura. Boleh kita jawab juga waqaf kadar mak asli pun boleh, tapi tepat di sini mak munfasil lah, sebab mak munfasil ni dia ada kadar waqaf dengan kadar sambung bacaan. Okey, baik. Berhenti itu yang penting, jangan duduk panjang, jangan duduk buat lawak. Qul auzi'ni. Nampak sangat kita jahil, kita tak mengaji. Jangan duduk buat macam tu. Berhenti ya, auzi'ni. Okey. Lepas tu ambil balik. Qala rabbi auzi'ni, panjang mak munfasil, an ashkura ni'mataka allati, mak munfasil juga, an'amta izhar halqi, amta izhar syafawi. Okey, ta'alayya wa ala walidayya. Alayya, jangan duk alayya wa, jangan duk buat panjang, buat lawak. Tu ya tu bukan ya mat lah, ya asli. Alay, tekan ya, alayya wa ala waliday. Waliday, jangan duk waliday, tak boleh, sebab ada syaddah pada ya tu. Bila ada syaddah, bacaan kita cara waqaf pun kena nampak ada tekan. Kalau tidak ada syaddah, wa ala waliday, ada syaddah, wa ala waliday, liday, tekan ya, tapi jangan wa ala waliday, piduk panjang pula, jangan macam tu. Okey, wa ala waliday, dah selesai. Waqaf jaiz itu. Betul, ambil balik. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'a, nun dengan alif jadi izhar halqi. Wa an a'mala salihan hanta, bagi 2 berjumpa dengan ta jadi ikhfa. Tardahu wa aslih li, tarda tar ra tebal itu. Tardahu wa asli li, yang wa aslih li aslih li. Okey, aslih li fi zurriyati, fi zurri, yang duk zurri sini ra apa? Okey, lemah tak tanya ra apa? Zurri, nak baca zurri ke zurri? Gitu. Wa asli li, yang duk li li. Pakai dulu ni dulu. Okey, copy link dulu. Share dulu bagi ramai sikit. Ra apa? Ra ni paste di situ lah. Ustaz Ridwan hari Khamis baru ni. Okey. Hari Khamis baru ni pun ada kelas. Jangan lupa Ustaz ni yang 331 punya siri tu. Kena copy masuk YouTube. Takutlah ni tak boleh, sebulan sekali dia akan delete kita punya video. Tak dan habis ya. Okey. Baik. Wa aslih li fi zurriyati, di sini ra ni paste, jangan di tujung mulut kita tu, jangan muncung. Jangan zurriyati yati, waqaf dengan mak asli, mak munfasil, kadar mak munfasil 2 harakat ataupun mak asli. Seterusnya inni wajibul gunnah, inni. Waalaikumsalam bagi semua yang masuk. Inni, inni, muka surah 504 nah.
wajibul gunnah wajibul gunnah ni tubtu ilaika wa inni wajibul gunnah minal muslimin. Selesai. Waqaf dengan ma'arif disukun. Ula mak muttasil, mak wajib. Ikalladzina nataqabbalu anhum nun dengan ha dari izhar halqi. Anhum izhar syafawi. Ahsana ma amilu. Waqaf di situ dengan waqaf ma asli. Lepas tu ambil balik. Ahsana ma amilu wa natajawazu an say nun dengan sin jadi ikhfa. An sayyiatihim fi mim dengan fa macam biasa, izhar syafawi yang perlu dikuatkan mulut kita tu. Sayyiatihim fi mim dengan fa him fi sayyiatihim fi okey, mim dengan fa di sini. Fi okey, mak asli lagi. Fi mak asli pak, mak munfasil mak jaiz. Fi okey, panjang 4 harakat. Ashabil bil, sama duk bil ashabil jannah, wajibul gunnah jannah. Wa'da sidqi alladhi wa'da sidqi alladhi qilladhi kanu yu'adun. Okey, selesai di itu waqaf dengan ma'arif disukun. Terus lagi. Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ma tu gengkok diang. Ma uffil lakuma ma munfasil mak jaiz 4 harakat. Ata'aidanini, kita pun waqaf lagi. Muka surat ni banyak ni, tempat waqaf dia waqaf kadar mak munfasil 2 harakat. Okey, sama ata'aidanini 2 harakat. Kalau sambung ata'aidanini 4 harakat. An ukhraja wa qad an ukhra izhar halqi nun dengan alif. Ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Nun dengan qaf jadi ikhfa. Qalqalah ba qabli. Selesai. Boleh montik di situ. Wa huma yastaghithanillahi wailaka amin. Waqaf lagi di situ. Inna wa'dallahi haqq. Kan di situ waqaf lagi akbarul kubra haqq. Dengan haqq tak mau itu haqq. Tahan lagi. Okey. Bacaan ikhfa perlu tutup bibir habis atau buka sedikit bibir ya. Ikhfa syafawi kah? Ikhfa syafawi kan? Mim dengan ba perlu diringgangkan bibir ataupun diletak bibir lembut-lembut. Lahum renggang. Lahum bi letak. Jangan di lahum, tak nak ditekan bibir. Takut dia jadi hukum idgham mim dengan mim. Jadi maksudnya kalau dengung idgham tak ada masalah. Lahum maghfirah mim dengan mim. Okey, begitu juga pada hukum ikhfa syafawi lah ni. Kalau iqlab pun sama nun dengan ba. Kan? Sebab dengung iqlab adalah dengung ikhfa min ba'di. Nampak renggangkan. Letak bibir lembut sahaja. Lahum bi. Okey, boleh nah? InsyaAllah Bang Khamis kita Muhammad Khamis. Okey, insyaAllah selesai di situ. Okey, lepas tu inna wa'dallahi haqq. Selesai. Fayaqulu ma hadha za tu semua lahjah. Kalau kita baca fayaqulu ma hadha, bunyi Melayu ma hadha, poleh kok dia muda tu. Jadi sini ma hadha za mak mufasil. Okey, dengan 4 harakat illa
illa mak mufasil lagi, asatirul awwalin, asatirul awwalin, rul awwalin, waqaf dengan yang rul, asatirul, asatirul, rul awwalin, waqaf dengan arid disukun. Ulaika alladhi, okay. Ula mak mufasil tu kan, mak muttasil, mak wajib, 4 harakat. Ikalladzina haqqa alaihimul qawlu fi, mak mufasil lagi kan, 4 harakat. Umamin qad, ini ikhfa bagi 2 dengan qaf, min qad khalat, min qad kan, qad qalqalah kendal, khalat hamaskan ta, min qalqalah kan ba, qablihim. Nah, bagi tak cukup nafas berhenti situ. Dan cukup nafas teruskan. Boleh ya? Untuk ambil balik. Qad khalat min qablihim. Sini Ustaz, abang kita, abang Khabib kita. Qablihim. Ni mim dengan mim. Kita rapat betul-betul kan. Min qablihim, him minal jin, jin dengan jin, j tak apa ji, jin ni wal ins, dengung dan hujungnya bunyikan sin, ins sofirkan sin, itu sahaja. Selesai nah? Okey. Innahum kanu khasirin, in wajibul ghunnah, innahum ka, hum ka, mim dengan kaf jadi izhar syafawi, kanu khasirin kan, kanu dan kha, jadi istifal, ghairil maghdu dan ghairil maghdu, jadi poyo siam macam tu, pondan siam gitu, tak mau tinggikan, sebut dia ada ghairil yang ada itu penyakit tu nah. Salah dari sudut sifat huruf, pastikan di sini gha sama huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang perlu ditafkhimkan kalau dia mati dengan huruf yang berbaris fathah. Magh sama, tak boleh duduk macam magh itu, magh. okey, selesai. Jadi di sini sama khosirin. Selesai. Ayat 19. Waliku kulli, walikul kakiko, tak mau kakiku kulli, walikullin kakiku kul, walikul tak mau walikul kakiku kulli, walikullin da ikhfa, darajatum mulut kita, mimma amilu. Okey, nampak? Walikullin darajatum mimma amilu, waqaf di situ dengan maqamat asli. Wal yuwaffiyahum kan, mim dengan alif dari izhar syafawi, a'malahum wa hum la yuzlamun, a'malahum wa hum, wa mim dengan waw, izhar syafawi. Izhar syafawi pun izhar yang perlu dikuatkan juga pada huruf waw dan fa. Macam mana nak kuatkan itu? Akada wa asyaddu izharan, maksudnya kita nak kena grip mulut kita rapat, hidung jangan dikeluarkan gunnah. Sampai jangan a'malahum hum wa, itu dah kira dengung dah. Maksudnya hum wa, hum hidung jangan mulut tutup, hidung bunyi gunnah tak mau. Contoh dia, waliyuwaffiyahum a'malahum, hum tak mau macam tu, dia clear, hum wa alaihim wa,
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau. Ini sampai kitab tajwid dia kata tu. Janganlah hang berhenti pada mim yang berhenti tu sampai kadar saktah pula. Jangan sampai alaihim walau, pasal ada izhar yang kuat tu. Jangan. Sekadar him wa. Kita tutup mulut tu agak kuat. Alaihim walau. Tapi pada amta tak perlu sampai amta, sebab huruf ta. Ni sebab huruf waw dan fa. Pastikan. Sebab apa dengan waw dengan fa saja ustaz? Yalah sebab mim, waw dengan fa satu makhraj. Tapi mereka tak boleh dengung. Sedangkan mim dengan mim satu makhraj. Dalil dia satu makhraj tu dengung. Lahum mau. Mim dengan ba pun dengung. Ikhfa' syafa'i. Lahum bi rabbihim. Tapi kenapa mim dengan waw, mim dengan fa tak boleh dengung? Walaupun satu makhraj. Itu perbahasan dari sudut sifat huruf. Sifat kuat dengan sifat lemah. Jadi kita orang awam ni senang cerita. Ingat, mim mati ada tanda berjumpa dengan waw dan fa. Pastikan macam Fatihah. Alaihim wa. Contoh dia. Alaihim walau. Alaihim walau. Alaihim walau. Tak mau alaihim wa. Bunyi tu tak mau. Him wa. Him wa. Okey. Boleh insyaAllah. Jadi sini. Waliyuwafiyahum. Biasa mim dengan alif. Waliyuwafiyahum a'ma. Lahum wa. Lahum wahum la. Wahum la. Hum yang kedua pula. Yang ketiga pula biasa. Hum. Tak ada hum la. Kan sebab lam. Mim dengan lam jauh makhraj dia. Jadi tak perlulah kita nak dengung mempelik. Kalau ada orang boleh dengung mim dengan lam tu dahsyat lah. Maksudnya wahu gitu dengung dia. Wahu la jahannam. Boleh kan? Kita nak dengung pun susah. Sebab apa? Makhraj dia jauh. Sebab ailah kita duduk dengung-dengung huruf ni semuanya makhrajnya dekat. Dan kenapa kita tak dengungkan nun mati berjumpa dengan huruf izhar? Huruf izhar di halqum ni, huruf nun mati duduk di depan ni. Huruf izhar 6 duduk di halqum. Jauh tak? Jauh. Tapi kenapa kita dengung huruf ta? Nun ta ni, ta atas sikit lah. Al-ta, ail-da, dal-ta, ta, min-ta. Sebab apa? Sebab nun mati itu makhraj dia dekat dengan makhraj huruf dal-ta, ta. Begitu juga dengan huruf za, al, al, sa. Semua dekat. Lagi huruf sin. Ail, sa, makhraj huruf sin. As, az, as. Semua tarful lisan ila sana ya sufla. Hujung lidah menghala gigi bawah. Zal sa za, hujung lidah tarful lisan ila sana ya al-ulya, atas. Au. Gitu. Boleh? Selesai. Jadi sini kena jagalah mim mati dengan fa, mim mati dengan waw. Huruf-huruf selain daripada tu macam biasa, rapat mulut jalan, rapat mulut jalan. Yang ni rapat mulut agak kuat, jaga gunnah, teruskan. Baik. Ayat terakhir, ayat yang ke-20 surah 504 ni. Orang baru cari tak jumpa kan. Sesat senja hujung jalan. Okey. Wa yawma yu'radu alladhi radu alladhi ni radul dadidu radu alladhi. Wa yawma yu'radu alladhi. Yu' tu pun sama penyakit orang-orang utara dengan wa yawma yu'radu buah penampak ada buah tahu kan. Yu'radu alladhi lughah ya. Yu'radu alladhi. Boleh ya? Ini penyakit orang-orang utara ni. Yawma jahannam. Okey. Yu'radu alladhina kafaru 'alanna wajibul ghannah adhabtum adhab qalqalah gambar habtum mim dengan ta jadi izhar syafawi tayyibatikum boleh waqaf di situ. Lepas tu ambil balik adhabtum tayyiba qalqalah ba mim dengan ta izhar syafawi tayyibatikum fi kum fi mim dengan fa pula. Jaga izhar yang kuat.
Jadi beza. Azhabtum biasa tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Dunya izhar mutlaq, tak dengung nun dengan ya. Sebab apa? Berjumpa dengan nun dengan huruf idgham dalam satu kalimah. Kan syarat dia kena dua kalimah. Wastamta'tum biha, mim dengan ba jadi ikhfa syafawi. Wastamta'tum biha, boleh itu selesai. Okey. فاليوم تجزون عذاب فاليوم تجزون تجزون عذاب الهون بما كنتم nun dengan ta ikhfa tumta mim dengan ta izhar syafawi tastakbiruna fil ard bima kuntum tastakbiruna fil ard waqaf di situ dengan waqaf. Sini jagalah jangan sampai duk qalqalah huruf dad fil ard jahannam. Jangan buat lawak sekadar lepas tu angkat lidah kita bagi kena makhraj huruf dad. Sana okey dia panggil ni adrasil ulya kan, kena fil ard gitu sahaja boleh. Lepas tu ambil balik bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum nun dengan ta ikhfa tumfa izhar syafawi tafsuqun waqaf sampai situ selesai. Waqaf dengan ma'arif disukun. Alhamdulillah habis ayat 15 hingga ayat 20. Kita sama-sama baca balik. Okey, di sini tadi tak ada apalah ya, sekadar bagi yang ketiga tadi saya tegur an ashkurani ni'mataka. Bagi pertama tadi pun sama biwalidayhi ihsana. Yang duk itu ihsana. Bagi yang ketiga pula auzi'ni, jangan auzi'ni, zi'aka apa kan, jangan duk buat lawak. Zi'ni jangan duk zi'ni. Ini an ashkurani ni'mataka, jangan duk ni' gitu. Ni'mataka allati, panjang dengan mak munfasil, an'amta alayya wa ala walidayya. Tak ada masalah. Lepas tu baris yang kelima sikit tu, hujung tu fi zurri, mulut kita jangan duk zurri, jangan muncung zurri, tak zurriyati, repeat kan roh dia tu. Yang lain tak ada masalah insya-Allah. Okey, boleh lah insya-Allah. Kita baca sama-sama untuk round yang ketiga. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Alhamdulillah, selesai round yang ketiga. Round yang keempat macam biasa, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, seandainya adanya kebaikan untuk kami baca Quran pagi ini sama-sama, dan kami yakin melalui janjimu, melalui lidah Nabi pesuruhmu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikan itu ya Allah Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kedua mak mentua kami, abang adik kakak kami, mak saudara, bapa saudara kami, nenek moyang kami, dan juga guru-guru kami semua ya Allah. Engkau bahagiakanlah mereka pagi ini ya Allah, sebahagia-bahagianya, sejahterakanlah mereka, jangan Engkau azab mereka ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, tempatkan mereka, rehatkan mereka bersama orang-orang yang soleh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah ianya kebaikan ini sebagai bekalan untuk kami juga bertemumu ya Allah, bekalan untuk ibu bapa kami yang belum meninggal juga ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Round terakhir yang keempat insya-Allah. Boleh nah? Tersasul baca tak betul yang tadi, apa betul balik. Ni yang terakhir dah ni. Yang keempat insya-Allah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur kepada Allah Ta'ala. Selesai kita siri 332. Kan, muka surat 504 dalam surah Al-Ahqaf. 2 kali lagi siri surah Al-Ahqaf habislah. Kita akan masuk surah Al-Fat. Kan, semangat dah ni. Semangat 26 kan. Nak habis bagi cepat-cepat sikit insya-Allah. Okay, semoga cuti ni, nak cuti, nak raya dan sebagainya, terus kita mengaji Quran setiap hari. Jangan duduk tinggal. Setiap hari Quran kena mengaji tuan. Tak ada kelas pun kena mengaji, kan, rugi. Dan kalau tak mengaji, satu hari tak mengaji Quran ni, tak baca Quran, gelap bumi kita, gelap dunia kita satu hari tu. Jadi nak cerah kena mengaji. Pagi mengaji sikit, bagi contoh, malam sikit kena mengaji. Dan yang paling besar sekali pasal apa kena mengaji, sebab pahala yang mudah untuk kita dapat dan untuk kita bagi kat mak ayah kita. Nak sedekah, duit tak apa nak banyak, baik kita mengaji Quran. Pagi pun dah ada bagi kat mereka. Ni bahagia ni. Kalau arwah ayah saya duduk ada ni, duduk ada dalam alam barzakh, duduk senyum. Arwah mak ayah tuan-tuan pun sama. Pasal apa? Adanya anak-anak yang soleh yang duduk fikir bab kebaikan untuk mereka setiap hari. Setiap hari kan. Bahagia tuan. Dan semalam contoh kan, malam saya seharian malam kan, lepas maghrib ada kuliah maghrib pun mengaji Quran tadabbur, lepas Isya ada kelas Quran tahsin lagi kan. Oh bahagia tuan-tuan kan, bahagia kan, tak tahu nak cakap. Orang yang saya niatkan tu bahagia. Lepas maghrib pun ada kebaikan, lepas Isya sampai pukul 11.30 semalam pun ada kelas lagi. Habis kelas tahsin, subhanallah, 30 muka 40 muka, senang-senang dapat 2 juzuk lebih tuan-tuan kan. Bahagia tak? Bahagia. Jadi kita kena ni lah, kena buat benda yang sama kan. Jangan duk kira ustaz tak apa mengajar, tak. Okay, itu bukan alasan kan. Orang yang duk mengaji dengan saya pun sama juga, orang-orang awam juga yang duk tahsin dan sebagainya. InsyaAllah ada permintaan dengan saya untuk buat kelas online, mengaji online dengan saya seorang-seorang. InsyaAllah saya ada cadangan. Nanti kita akan buka dalam grup. Tapi saya tak mau, saya nak buat satu grup paling ramai 10 orang. 10 orang saya nak tengok berapa puluh orang yang nak mengaji. Kalau 50 orang kita buat 5 grup.
kan, mengaji online tak ada masalah. Yang penting syarat dia line kena bagi clear, suara bagi jelas. Kalau line duk kacau saya tak mau, sebab saya tak boleh nak tegur kesalahan dan sebagainya kan. Yang duk jauh-jauh tu insya-Allah saya on dia dalam grup, nanti tuan-tuan masukkan nama, kita buat nanti insya-Allah. Boleh 5 grup 50 orang jadilah. Dalam grup kita ni ramai, tapi dalam grup kita ramai pun anak murid tahsin saya di madrasah, depan main depan ngedak kan, yang jauh-jauh tu insya-Allah kan. Biar kita mengaji online khatam tak apa, yang penting duk dengar ni belum tentu baca sendiri depan saya kan, insya-Allah. Senang saya nak tunjuh dengan nak tanya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi hari apa ni, hari Selasa pula, hari Selasa pula insya-Allah. Okey, yang baik daripada Allah Taala, yang tak elok minta maaf banyak-banyak, melawat dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأمومنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.